Assalamualaikum, selamat pagi geng. Jumpa lagi. Okey, hari ni kami ada trip lagi ya. Trip kami turun dengan Tekong Zul. Cari GT. Abang Haji, Kapten kami. Tekong Zul. Seorang lagi ya. Tak main. Nama apa lo? Aril. Pak ni Asri. Saya tak bawa kamera ni. Tak bawa pasal apa? Kalau bawa ikan nak makan. Macam-macam. Tu ustaz kita. Ustaz Mai. Ya. Hari ni kita ambil tenggiri. Yang tu nak dengar oh. Dia bagi depa ambil tenggiri, kita ambil GT tu. Kita ambil GT. Harap GT mau makan hari ni. Dan ni kita tunggu Cikgu Nazri seorang lagi. Dia on the way nak main lah kot. Cuaca aku harap hari ni elok lah, hari ni elok. Angin pun tak kuat sangat. Okey, jom sekejap lagi kita gerak lagi. Tunggu Cikgu Nazri tak. Boleh lah. Weh, aku pergi luar untuk apa? Dia lepas. Jadi, main. Orang tangan. Okey, kita sampai dah spot mula-mula dekat Penang ah, bawah nampak pun. Pining. Kita main dekat kapal karam. Penang. Pulau Pinang. Kita cari umpan dulu. Ada ke Abang Haji? Ada. Tunggu dia dulu, macam kamu. Okey, kita cari umpan dulu. Okay, reel aku pakai reel bau. Reel bau ni kali kedua aku turun laut ni. Sebenarnya aku nak beli reel ni biar dah nak main sungai lah. 60 ringgit lebih. Dah. Ada, tak saya jatuhnya. Tak ada tu. Tu dia. Woi. Apa ni? Anak carung. Daun. Wah, tambah dia, tambah. Bila GT nak pergi GT umpan dah. Tak kot. Ada tuan dia dah. Yes. Oh, dah tuan dia. Tuan dia buat dah. Ada tuan dia yang buat. Pelampau ni. Pasu. Pada mau try boat ni Pasu kan ni, pasu ni. Tamban. Oh, balik lah main buat. Dia buat. Dia buat di sana ni. Kau boleh cepat lah nanti kat sini ni. Kawan dia. Siapa dia? Kawan dia abang ni. Itu kawan dia sini ni. Siapa dia yang main kerak tu? Dia. Pasu. Wah, jom ni. Habis geng, tenggiri ada geng lah ni. Tekong balas dah. Makan bulu geng, makan bulu. Salam sak ni. Oh, ni. Tenggiri. Buah pagi. Raja nak try. Lagi dia balas. Ish. Gaya ni kena cari tenggiri ni. Kok dia masuk banyak kot. Dia duduk sini lah. Dah lah kalau dia mau makan ramah, kita pulun tang ni lu. Awal pagi. Saragosa. Mai sayang. Dia sotong lah kena atas. Sotong pula bulu. Bulu hijau. Mai.
Weh, tak mau Tapi lekat eh. Lekat eh. Dekat pula. Macam mana boleh lekat? Tolong tak? Tolong turun dulu. Jangan tarik kan. Okey. Okey, cantik. Sangkut dengan Saya okey ni. baik. Lauk ada dah, lauk ada dah. Alhamdulillah geng. Buah pagi. Beda lok dah. Okey, seorang lagi belakang. Kita punya abang Asri pula duduk ulun. Jadi jom, aku nak cari umpan ni. Okey geng, umpan dah cukup dah. Lah jom kita pergi balik pergi test zone. Lah cari GT tengok pagi-pagi ni kan. Kira pun pagi depan jalan belakang. Oh, kami on the way. Test zone. Jom. Okey, kita sampai test zone dah. Test GT. Okey, ni umpan kami hari ni Kira boleh tahan lah ni. Berhati Okey lah ni. Aku nak ambil umpan hidup tu. Macam biasa. Target aku sini GT tu. Kan apa aku nak boloh. Pelata belang, pelata bali tu lah. Lagi baru kita cari taman. Bot saya ingat sebelah kan. Okey. Kita main jago tunggu pagi. kita cakap ikan pelata. Pelata dulu. Kita balik. Jom. Setting dek siap. Ayo. Ngalung padu lah pagi-pagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok umpan nak di mana. Fatimah. Cik Fatimah. Ayah Mami beli kat mana ni? Ni dalam tumpan. Oh, aku tolak bigut tu. Aku tolong beli empat. Oh, tak lekat. Sayang besar oi. Lama lah. Itu boy. Tak betul Dia tak lekat. Kawan gantung tu. Balik. Okey geng, nombor 1 tadi aku umbuh tak lekat. Makan tak lekat. Yang nombor 2 pula. Nombor 2 aku tolak lentang aku tu. Jadi aku kena main bilik ni. Lebih aku tu. Aku tembak aku ni. Ayak kira lah. Aku ni. Ada. Tua geng. Tua ni. Lai, tua. Keluar. Dia tarik bibik tu, lentang. Dia tarik lentang but. Yeay. Ni sedia untuk ni. Ni sedia untuk stop. Yeay. Sedia lah stop. Alun pula kuat. Ah. Tak boleh kan, tak boleh lagi. Kau ada ringgit.
hang selam tak cukup. Aku tarik melok tu. Selam girang hit. Ha, kat. Alhamdulillah geng. Buah pagi. Tadi terlepas. Makan sampai hidup ah. Repeat. Okey. Kat. Are. Nama ni ada benar. Dah. Okey geng, nombor 2 punya umpan bagi tak buat nombor 3. Nombor 1 tadi tak kena kai. Pasal dia baru tarik aku balas lah. Yang ni aku biar bagi dia tarik jauh aku balas. Aduh. Oh Alun. Oh berterabuk habis tong-tong Alun teruk geng, Alun teruk. Okey, tali elok okey, tak luka Tadi yang ni keluar ni. Kena standby pacak lutut lah macam ni gaya. Mai sayang, tekong ni. Tadi repeat tu. Sama agak bang. Allah, ikan kecil je. Tak nampak. Mai sayang, makan sayang. Dia pergi ke tali Dia nyerong. Okey, kita main lorong tu pula. Lorong tu pula. Apa cak? Lorong ni kita paling panjang sikit. Okey. Tahan ya. Tak dia lepas tadi banyak kan. Umpan tak mau turun. Tak mau turun geng. Dia lintang juga. Tenggiri makan geng, tenggiri makan. Makan umpan apa? Timur ha. Yang ni makan umpan timur ha. Kau tengok. Kunci pun keluar ke. Tuh ni tuh. Oh, jangan lompat sudah. Yang tenggiri oh. Peras sebelah. Allah. Ni hambuk pakai umpan timur ha. Umpan timur tekok. Timur pun secor ha. Alun pun dia golek lah. Sampai nak berdiri pun payah. Mari sayang. Perasan tadi dia usung belon. Oh, tekan tu ni. Oh ya, berat sebelah bang. Kau tengok sebelah. Kuat gini, kuat lagi. Ya, mari dah. Tapi tak nampak apa weh.
Duduk jauh. Tadi lepas jauh dia. Tu dia. Tok Wan dia. Oh tadi kata lah tu. Ha? Umpan apa tu? Dia ni. Ni dia umpan dah. Ni tekong buat ya, aku tunjuk hangpa. Bagi awak naik ikan tu. Sampai ke timur. Arah-arah naik ni pun tua lah. Tapi tengok cara tarik tadi memang tua. Tu. Jauh. Hai, tinggi ke GT? Cium ikan timur. Dia. Ni Tok Wan dia ni yang tengok tu baik bakat dia. Lihat tu. Tu. Lambat lagi. Lambat lagi gaya ni. Tak bagi can dia ni. Gigi tak pun nak ada. Jangan pergi puluh. Jangan pergi puluh sayang. Main ikut belakang tak apa. Angin. Ui. Bukan tenggiri. Nampak nampak sirik dia lain macam ikan tenggiri dengan sirik dia tak sama dengan talang. Naik dah. Hai, 7, 8 mah. Oh, biar jenuh ni, 7, 8 mah 7 lah. Tu. Tak kena lagi. Okey, bang. Alhamdulillah. Hujan 6-7 mana? Okey, alhamdulillah geng. Mai dah. Tengok tenggiri. Dah ni aku pergi macam biasa aku nak setak ni. Setak gantung main GT gantung. Umpan aku mati ke bang. Tunggu cakap kita cakap lepas. Umpan hidup ke. Tengok macam mana dalam tu. Kali. Tu dia. Kepala sana ekor. Waktu bingkai duit ni boleh lah tu. Ni kau okey lah. Dan ni setup aku buat ladung. Ni GT teknik gantung ya. Pambut sedepol lebih. 1 kali kau. Tengok, buat lagi, ambil lagi. Kau. Okey, aku pakai sotong hijau pula. Sotong hijau ada sirik tepi ya. Mesin macam biasa, aku muat salina 5,000. Ni GT ya, aku buang pasal ni gantung. Dan ni kita sambil-sambil tunggu tu kita main sotong hijau. Itu pelampung apa Zul? Polistri putih tu pada? Tak nak bawa hanyut
duduk buat malu-malu leh. Kat. Tak lekat ah? Ha? Lucu ah. Tak apa boleh betul itu baby boleh saya tak boleh. Abu masuk balik dalam ni. Tak lekat geng, tak lekat. DT makan lekang. Aku bubur teknik gantung tinggal lama baru nak makan. Ayam jalan dia makan. Tadi ayam tak jalan tak mau makan. Jalan lah. Dah depa duduk semayang Ustaz. Habis semayang lagi baru kita sambung. Okey, buat lagi. Pakai lepas gitu ya, pasal arwah tolak pergi gunung. Arwah lentang tu. Pakai lepas gitu ya. Kalau ada stop dulu dia tak bawa makan. Dulu kalau ada stop dulu sama je. Sama. Makan geng makan. Pakai ladung. Naik. Haji Am lari pergi belakang sikit. Okey, clear. Dia makan sana. Sat. Nombor 2. Hak ni pakai teknik ladung. Ladung duduk atas kaki. Ladung kecil. Yes. Kena motor boy. Kena motor dah. Tak apa, janji buat naik ikan lu. Naik kalau. Apa? Ya. Nampak robot lah. Tu. Udah, sih. Alhamdulillah geng, GT nombor 2. Selok. Dia tu pakai ladung bulat tu, nampak tu. Ladung atas sikit pada mentakai tu. Gitu. Pun tu. Aku pun dah kena kerat dah kot. Nak kena pakai free kot. Tak mau pakai ladung kot. Tak mau pakai ladung. Tak mau pakai gantung. Buat ni tak pun nak mau makan ni. Okey mesin GTEC GTEC apa ni? GTEC high power 5000. Right? Giant Monster. Boleh apa ni? Giant Monster ni? Spinoza SG. Oh, memang brand Spinoza ni. Okey, aku pun nak kena kerat buat bagi free tak. Tak mau ladung gantung dia tak mau. Ladung kecil attack tak mau. Ni aku nak buat free aku rasa. Ada geng talang. Alah. Putih ke lekang? Putih lah, pakai lidah apa? Ada geng, ada. Masa duk karau tu dia balas. Umpan hidup ah. Baru nak makan. Ayak makin laju lah. Slow. Tak payah laju. Karau slow lah. Tengok dia tu nampak apa? Lepas karau nak tukar umpan. Tengah duk karau dia sapu. Dia ada tapi dia mengadang-adang sikit nak makan. Memilih. Satu orang lagi. Okey, standby. Alhamdulillah geng. Umpan ni pun nak tengok. Tukang umpan dia ambil. Jaga. Okey. Tinggi nombor apa? Nombor 4. Jom kita pisah. Besok GT.
Petang dah geng, petang dah. Pukul 3 lebih dah. Ada lagi kah? Ada geng ada. Tenggiri. Tenggiri makan belakang. Jom kita pergi tengok apa cerita. Penutup kot ni. Makan sotong hijau ah. Sotong kuning. Sotong kuning. Tak kira janji tenggiri. Nenen ke, non ke. Oh, dia telah habis belakang. Oh, dia tu. Nampak apa? Sotong tunjuk kat Rere. Sotong kuning tu tukar. Sotong hijau tak mau ambil. Alhamdulillah. Dapat diselamatkan lagi. Alhamdulillah, geng. Dah. Tu. Masak apa? Sotong kuning. Mana apa sotong? Dia tu. Yang ni tak ada telinga sotong ni. Sotong tak tengok Sotong tak telinga. Dia hijau nak kuning sikit. Okey, pukul 5 lebih dah. Last kopek. Nak cari GT tengok lagi. GT pun lari mana habis tak tahu. Aku main popor tadi dia samak sekali tak lekat. Je kita sambung ni. Sekejap lagi kita simpan barang. Fluoresan. Sama saya buka. Kena juga geng makan pok. GT makan tak lekat. Hak mula-mula dia talang makan tak lekat kau. Kali ni makan kena. Jom kita tengok umpan berlambak-lambak je tu. Umpan berlambak lagi. Umpan berlambak lagi lah. Dah pukul apa dah? Pukul 5 lebih. Pukul 6 dah. Kat pukul 6 dah. Tak pukul 6 dah. Banyak. Dia tak mau makan pula. Dia makan apa ni? Ikan timur. Tekok makan ikan timur hak tua tu. Lepas tu hak bau tadi ni dengan sotong hijau nak kuning tu. Tu makan umpan hidup kan. Umpan hidup. Itu GT makan umpan hidup 2 ekor. Makan pok tak kat. Balas. Talang ke caru tak tahu. Sotong cap. Lepas tu talang makan popor sekali. Dia naik. GT makan tak kat. Lepas tu adalah ikan campur-campur apa semua. Tapi belum simpan barang nak balik lah. Tekong nak tambah minyak. Aku tak boleh duduk balik. Aku nak rokok. Kena lari pergi depan. Okey, kami duduk prepare nak balik dah semua. Aku tengah duduk cakap pasal nak balik ambuk makan. Balai. Aduh. Buah penutup. Baru nak bimbing semayang. Baru nak pergi semayang ni. Tak bawa tinggal tak bawa. Ui. Dia ni boleh tan dua kali. Mak Yi jangan kencing gigi Mak Yi. Dia bagi gak last minute lagi tekok. Cukup nak ekor. Jadi 5 ekor setengah. Bagi naik lu macam tak pun. Lama pemandangan pun cantik sunset tu. Dia hanggut tua lah. Hanggut tua lah. Tok Wan dia gigi tak. Macam umpan apa? Umpan hidup lah. Pelatai. Pelata. Ikan pelata. Ikan apa? Ikan timah. Ikan timah ada. Ni ikan timah. Tak ada. Timah tak ada. Oh, timah tak ada lah. Weh ni siapa biar ni? Umpan hidup. Dapat. Pamai lah. Tarik lah. Lagi settle lagi. Kita proses. Lepas dah buka siap dia punya spool. Mai sayang. Ha? Dia bisa kena kai. 8 kilo Hai, itu Mari sayang. Bagi naik. Penutup. Kita kira hak ni hak pukul 6 ya. Pukul 6 petang.
Penutup pukul 6 petang. Nama, tanya. Tarik ya. Dia bersimbol nama. Oh dia tak simpul dia jadi U Simpul dah. Jadi FG nak depan pun duk balas tu. Ada kena hak noh. Kamu kilo. Apa dah bagi ikan naik tu. Bagi ikan naik tu. Tu dia Tok Wan dia. Tu. Dia usung tali. Alhamdulillah geng. Dia. Ni dia. Dua kali. Keluar sikit. Okey, keluar. Aku baru dah buat penutupnya. Closing, tengah dah buat closing. Tiba-tiba Tinggiri pergi makan pula. Okey, tak apalah, sat lagi kita jumpa dekat Pengkalan tu. Jadi kita jumpa kat Pengkalan. Tengok tali. Dia karut dengan hambuk gila. Tu. Kau ngecoh hambuk gila, ngecoh dia lah. Okey, sat lagi kita jumpa kat Pengkalan tu. Okey, kita on the way nak balik dah. Mungkin dah lebih dah. Sebab ada senyum. Malam ni goblok lagi. Hotel MIT mai rapat ni tu. Okey, Assalamualaikum geng. Kami sampai Pengkalan lah. Dah mungkin dah lebih kurang dalam 30 dah. 7, 10. Okey, ni aja hasil kami hari ni. GT sombong ni. GT sombong, 2 ekor ayam mau makan. Dia jenis makan sekali, lepas tu dia selok. Lama pula baru makan pula. Tenggiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu hak ekor ni lah. Sini 6 ekor ya ke? Talang ada 3 ekor. Makan purpa ekor talang. Purpa, rogut, caru. Okey, ni je lah. Aku dah sikit. Okey. Apa pun, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.